Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sedikit perkongsian hari ini berkenaan dengan market structure sebab masih ramai yang keliru dengan market structure. Right, asasnya market structure ni okey dia bergerak kalau uptrend, high, low, high, low, high, begitu seterusnya, okey. Cuma kadang-kadang secara ilustrasinya memang di apa diukirnya sebegini, cuma yang menjadi masalah adalah bila mana orang confuse, alright, bila tengok chart dia tak adalah bergerak begini kan. Sebab apa? Sebab kita kadang-kadang hanya melihat kepada satu satu arah sahaja. Sebenarnya di dalam structure ni dia masih ada structure yang lain. Okey, so yang ini yang orang gagal memahami. Okey, dalam structure ni dia ada lagi minor structure. Okey, macam tu. Okey. Sekejap lagi saya tukar color ya. Okey. Yang ni orang gagal memahami. Okey. Secara asasnya di dalam structure ada structure. Okey. Kalau ikutkan kalau guna Elliott wave dia sampai 15 level. Maksudnya ada 15 dalam ni. Ada major, ada minor, ada bla 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 sampai 15. Okey, tapi tak perlulah kita sampai ke 15 level, hanya ambil yang mata kita boleh capture saja. Mata kita boleh nampak secara natural. Alright. So, okay, yang ni kita tukar ke color hijau. Yang ni meja ni kita tukar ke warna biru, bagi clear sikit. Okey, nak perbezaan. Okey. Dan juga ada mikro. Mikro tu mungkin kita boleh baca dari segi candle lah. Okey, candle warna hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah tu itu pun structure. Okey, kita tengok sini kan ni. Hijau, merah ni yang ni. Okey. Tapi dia terlalu kecil lah. Okey. Kalau nak lebih clear kita boleh tukar ke line chart, kita nampak lah. So inilah secara mikronya. Okey, secara mikronya kita nampak kan structure ni. Alright. Okey. Yang besarnya macam mana? Okey. Jadi saya tunjuk kat sini. Lepas tu saya akan cerita konsep dia macam mana. Okey. High, low, high, low. Begitulah. Okey. Ini yang kita kategorikan major. Okey, dalam konteks saya melihat ni dalam konteks minit lah. Okay, ini dalam konteks minit kita melihat dia sebagai major. Okey. Lagi-lagi kena tukar color. Okey. Kita melihat dia sebagai major. Okey. Yang mikronya kat mana? Okey. Ataupun yang ni kita anggap sebagai mikro. Major dia yang lagi besar lah. Okey. Major dia yang major dia. Okey. Okay, ni major dia. Ni major dia. Ni major dia. Tak syak lagi lah. Okey, ni major dia. Major dan kerusinya. Okey. Ini yang mikro. Ini yang mikro. Jadi yang kecil-kecil ini, yang lain cat ni, ini adalah yang minor. Alright, itu secara asas yang kita kena tahu market structure. Okey. So now, kenal saja, tapi kalau tak ada entry, tak ada guna. So macam mana kita nak entry? Okay, bila kita dah identify structure, right, kita satu kita kena tahu trend lah. Okey, tanda-tanda dia nak uptrend apa tu, itu kena belajar lah cara macam mana kita nak identify trend kan. Cuma sekarang ni kalau dia dah start trending, okey, start berjalan, start naik, okey, ataupun start turun, start downtrend. Right, kalau market yang dua hala. Okey. So macam mana kita nak entry menggunakan market structure? Okey. Now saya bagi sedikit idea. Jadi kita melihat kepada structure besar nak naik. Okey, structure kecil ni dekat sini lah kita mengambil kesempatan yang mana kita melihat kepada yang mikro ataupun yang minor. Kadang-kadang berlaku kat minor, kadang-kadang berlaku kat mikro. Okey. Now kita katalah yang hijau ni mikro Okey. Supaya tak keliru saya tulis kat sini. Okey. Kita melihat kepada major, okay, minor dan mikro. Okay. Minor dan yang ketiga adalah mikro. Okay. Now, cara kita nak entry adalah, okay, kita gabungkan dengan hidden chart pattern kita panggil. Okay. Chart pattern ni yang kita belajar tu, itu topik lain lah. Nanti kita akan sentuh balik. Okay. Chart pattern tu. Tapi nak ceritanya kat sini, macam mana kita nak entry, kita nak fokus on retracement. Okay.
supaya mengurangkan risk kita. Retracement berlaku kat mana? Ni area retracement kita panggil. Macam mana kita nak detect retracement ni? Retracement yang strong. Okay, ataupun dia kat sini, maksudnya dia naik ni, okay, dia nak retrace kat sini je, dia tak nak pergi bawah lagi dah. Dan dia ready untuk pusing untuk meneruskan kenaikan. Sama juga, dia datang balik, dia nak retrace kat sini je. Okay, ada berbagai cara lah kita nak detectnya. Okay, antaranya, okay, kita cuba mencari confluence. Okay, confluence. Okay, confluence. Confluence dia pertama boleh pakai Fibo. Okay, maksudnya kita tarik high ni ke low ni, kita tengok level mana kawasan dia nak retrace. Alright. Contoh, okay, tarik Fibo high ni ke sini kan, low dia ni. Okay, so kita biasanya dia akan retrace area 382, 505 ataupun paling-paling 618. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Satu confirm. Okay, boleh juga pakai indikator BB ke EMA ke, boleh juga untuk kita melihat area-area untuk dia retrace. Alright. Boleh juga yang kedua, mungkin kalau orang yang gemar pakai Indi, boleh pakai Indi, tak salah. Tapi Indi ni sebenarnya kita pakai untuk kita nak identify trend. Okay, bukan kita pakai entry pakai Indi, itu bahaya. Ramai orang terperangkap bila bukan salah pakai Indi, tapi kalau tak faham guna Indi, dia akan jadi satu perangkap kepada trader. Jadi Indi ni sebagai confluent. Kita dah faham ni dia nak naik ni, tapi kita nak confirm kat mana dia nak berhenti ni. So mungkin kita boleh masuk Indi, contohnya EMA, okay, EMA duduk macam tu kan. Jadi tempat sentuhan ni dia confirm dengan level-level Fibo. Right? Lepas tu ada clue-clue kat sini. Okey, jom kita nak tengok clue apa yang biasanya berlaku kat sini. Okey, sorry. Okey, clue apa yang berlaku kat sini. Okey, now bila kita nak tahu berakhirnya ataupun retracement ni nak berakhir, alright, kita tengok yang minor. Yang minor kita tanda kecil-kecil ni. Okey, ni low dia ni. Kita tanda lah. Okey, so inilah potensi kalau chart pattern menjadi kita panggil shoulder ataupun bahasa Melajunya bahu. Right? So kalau dia dah buat low kat sini, lepas tu tiba-tiba dia buat kenaikan, dia kita test yang ni tak pecah yang ni. So di sinilah tempat yang berisiko rendah untuk kita entry. Kenapa? Kita anggap dia dah buat head and shoulder dalam mikro. Okey, dalam mikro tu dia ada chart pattern. Jangan ingat chart pattern yang besar saja, tak. Yang kecil ni pun ada chart pattern yang mana di sini kita panggil sebagai head and shoulder. Biasanya benda ni selalu berlaku. So sinilah kita nak entry. Cut loss kita adalah low ni. Kenapa low ni? Sebab low ni dah menjadi satu support. Alright? Kalau kita lepas tu confirm pula dengan Indi dengan line Fibo tadi lah untuk lebih meyakinkan. Okey. Itu. Secara asasnya begitulah. Jadi kita nak ambil kesempatan ni setiap kali retracement ni. Samalah kalau dia membuat penurunan. Samalah konsep dia kalau buat penurunan pun sama. Okey, penurunan kita nak ambil kat sini. Macam mana kita nak ambil kat sini? Jadi kita kena lihat kepada yang mikro. Okey, yang mikro yang ada dalam ini, yang mikro ni biasanya sampai sini dia ranging. Okey, dia akan buat double top, dia akan buat shoulder. Okey, maksudnya dia pakai pattern kecil-kecil kat sini. So kat situ kita kena alert supaya kita boleh entry kat sini. Jadi cut loss kita kecil dan reward kita besar. Yang ni yang pentingnya. Jadi kita kata nak pakai ini tak salah. Okay, untuk kita nak tahu trend, nak tahu structure, tak ada masalah. Boleh je pakai Indi. Okey. Jangan ingat pakai Indi ni salah. Cuma yang jadi masalah orang pakai Indi ni adalah bila dia betul-betul bulat-bulat, buta-buta ikut Indi. Itu bahaya. Indi ni sebagai confirm kepada kita. Maksudnya kita dah tahu ni trend ni nak retrace ni, tapi nak retrace kat mana ni? Barulah kita masukkan Indi untuk tengok level-level yang dia potensi untuk dia retrace. Okey, tempat-tempat dia boleh buat reversal untuk meneruskan kenaikan ataupun penurunan. Kalau downtrend, kalau uptrend untuk dia meneruskan kenaikan. Itu asasnya macam mana kita nak menggunakan market structure. Okey. Jom saya tunjuk dekat chart. Jom kita tengok praktikal kan. Okay, tukar balik ke sini. Okay, now cuba tengok sini. Okay, saya ambil contoh kat sini. Ni 1 minit untuk FCPO. Sama je instrumen apa you pasang, sama sahajalah. Right? So bila dia start naik, okay, dia dah breakout ni kan. Dia dah breakout. Okay. Tanda-tanda reversal kat sini ni saya tak nak sentuh lah sebab ini perlukan topik yang lain kan.
Ini sedikit advance macam mana kita nak tahu market start nak ni. Tapi sebenarnya sama saja konsep dia. Okey, kalau kita mengenali meja, okey ni meja. Okey, tak apalah, saya sentuh kat sini lah. Okey, ni meja, cuba tengok meja. Okey, saya dah lukis meja warna oranye ni. Jadi high dia kat sini, low dia kat sini. Jadi macam mana kita nak tahu low ni yang kuat? Okey, saya letak tepi dulu. Saya nampak. Macam mana kita nak tahu low dia ni kuat? Okey. Sebab tu saya kata perlu dia, kita dah tahu market nak naik ni sebab apa? Dia dah breakout daripada awal kan. Dia dah breakout. Okey. Bila dia buat low, kita lihat belah kiri. Okay. Ada tak satu sebelum ni dia buat low yang dalam mikro? Now, ada kan? Okey. Jadi penurunan ni dia pecah tak sini? Tak pecah. Okey, situ satu. Kalau kita pergi lagi kepada sub mikro, okey. Dia ada satu lagi kat sini. Nah. So, ini low dia, ini tempat entry yang risk kecil. Okay, risk kecil. Nampak? Hanya 3-4 tick saja, tapi reward dia low. Reward dia. Begitulah cara bila kita tahu structure kan. Jadi kita tunggu je dia buat low. Okey. Ini secara asasnya macam mana kita nak entry menggunakan market structure. Now, kita nak masuk sedikit indi supaya lebih clear. Okey, untuk confirm. Okey, now. Ini saya gunakan 100-200 dan saya gunakan kita panggil ini apa tu? RSI. Ini stokastik. Okey, kita menggunakan stokastik. Okey, ini stokastik daripada kita lah TPB, kita develop sendiri. Ada kita punya bacaan kita. Okey, now saya nak bagi gabungan market structure dan juga stokastik. Macam mana kita nak menggunakan stokastik secara optimalnya ataupun untuk kita nak confirm yang kuat. Alright.